kita ambil lemang. Ambil ayam lembut ambil kuah dia. Bismillah. Masuk. Ya. Nak menu apa tu? Hari ni Mak Su nak kongsikan satu menu yang wajib Mak Su masak apabila menjelangnya Hari Raya Aidilfitri. Menu ni selalulah Mak Su akan hidang untuk Hari Raya pertama buat tetamu. Nak tahu menu apa? Jemput tonton video Mak Su ni sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu menu. Menu ni warisan daripada arwah bonda Mak Sila. Mak Sila nak kongsi resipi yang Mak Su wajib masak apabila menjelangnya Raya Aidilfitri. Mak Sila nak masak rendang pedas ayam kampung warisan bonda Mak Sila Star. Resipi ni, rendang ni adalah versi yang tidak tumis, cara orang-orang lama, style orang Perak. Jom kita start masak rendang pedas ayam kampung Mak Sila Star. Let's go! Okey, step pertama kita kena blend semua bahan ni. Mak Su menggunakan 6 batang serai, 5 biji bawang merah, 2 ketul halia saiz ibu jari, 1 ketul lengkuas, 2 ketul kunyit hidup dan 5 ulas bawang putih. Yang ni semua kita kena kisar. Okey, lepas tu kita kisar. Bismillah. Okey, sahabat, first kali Mak Su letak ayam kampung ni. Kalau sahabat tak ada ayam kampung, sahabat boleh gunakan ayam pencin ataupun ayam biasa pun boleh. Style masak ni adalah sesuai untuk kita buat rendang ayam kampung ataupun ayam pencin. Kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okey sahabat, lepas tu kita gaul. Sahabat jangan buka api lagi ya. Okey, kita gaul. Kalau nak sedap, kita marinatekan dia ataupun kita perapkan sekejap bahan kisar ni dengan ayam ni dalam setengah jam ke 1 jam lagi dia sedap, supaya bahan kisar ni meresap masuk dalam isi ayam ni. Okey, lepas tu Mak Su masukkan 500 ml santan. Okey, Mak Su masukkan separuh dulu, separuh lagi Mak Su akan masuk apabila dah nak masak nanti. Okey, lepas tu Mak Su masukkan cili kering yang telah dikisar. Okey, Mak Su masukkan 1, 2, 3, 4, 5 ikut kepedasan sahabat suka. Lepas tu nanti kita gaul dulu. Lepas tu kita tengok tahap merah yang mana kita nak. Okey, cara orang Perak dia suka iris ini apa tu? Serai. Kita iris. Blend pun ada, iris pun ada. Okey sahabat, lepas kita dah masukkan semua bahan-bahan ni, kita gaul sebati dulu. Okey, untuk cili kering ni, sahabat boleh tengoklah tahap merah yang macam mana nak. Cili kering ni Mak Su campur ya. Cili kering gemuk dan cili kering yang kerinting yang pedas tu Mak Su campur. Sebab Mak Su tak naklah terlalu pedas kan. Tapi kalau suka pedas boleh guna satu jenis cili je. Okey sahabat, bila warna dia pun dah cantik dah. Okey, dah gaul sebati. Lepas tu kita boleh hidupkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, lepas tu Mak Su masukkan sedikit air. Okey, bagi air ni tenggelamkan ayam ni. Sebab ni ayam kampung. Dia perlukan masa untuk dia empuk. Okey sahabat, kita renekan rendang ni. Sehingga dia dah mendidih. Barulah kita boleh masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Okey sahabat, apabila rendang kita ni dah mendidih. Tapi ayam ni belum empuk lagi tau. Mak Su nak masukkan baki santan tadi tu. Okey, kita masukkan baki santan tu. Bismillah. Dan Mak Su masukkan bahan perasa. Mak Su menggunakan gula karbon secukup rasa, garam dan asam keping. Bismillah. Okey sahabat, kita gaul sebati. Dan kita renehkan rendang ni sehingga ayam ni empuk. Lepas tu baru kita boleh masukkan bahan seterusnya lah. Kerisik jangan letak lagi sahabat. Kita kena pastikan ayam ni betul-betul empuk dulu. Baru kita boleh masukkan kerisik. Okey sahabat, rendang Mak Su ni, ayam kampung Mak Su ni dah apa?
dah empuk. Okey, Mak Su punya rendang pun dah cantik, dah naik minyak, dah pekat elok. Ni tengok Mak Su tak tumis pun, tapi tengok minyak banyak naik. Ni minyak daripada ayam dan daripada santan. Okey, bila dia dah empuk, dah secukup rasa, Mak Su nak masukkan kerisik. Bismillah. Okey, Mak Su masukkan dalam 5 sudu ya. Okey sahabat, lepas tu kita gaus bati. Okey, lepas tu sahabat bolehlah sama ada nak bagi kering sikit lagi ataupun nak berkuah. Macam Mak Su nak bagi berkuah sikit sebab Mak Su nak makan dengan lemang. Kalau sahabat suka yang kering lagi pun boleh. Okey, Mak Su nak bagi dia mendidih sekali lagi. Lepas tu barulah Mak Su nak masukkan bahan yang terakhir. Okey sahabat, bila rendang ni dah pekat, dah secukup rasa, dah kering elok, dah cantik. Okey, Mak Su nak masukkan bahan terakhir. Mak Su nak masukkan daun kunyit dan daun limau purut. Okey, lepas tu kita gaus bati. Bismillah. Nak masak ni jangan api terlalu kuat ya sahabat. Nanti hangit. Okey sahabat, tengok ni. Rendang Mak Su dah naik minyak semua, dah pekat. Dah kering elok semua. Tu maksudnya rendang Mak Su ni dah betul-betul masak lah. Okey, ayam kampung Mak Su ni pun dah empuk. Cantik kejadian ni sahabat, tengok ni. Alhamdulillah, rendang pedas ayam kampung warisan bonda Mak Sulasta dah siap sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, rendang pedas ayam kampung Mak Su ni dah siap. Jom kita hidangkan. Bismillah. Okey, kita hiaskan dengan irisan daun kunyit dan daun limau purut. Siap. Alhamdulillah, akhirnya rendang pedas ayam kampung warisan bonda Mak Sulasta dah siap. Jom kita makan sahabat. Let's go. Okey sahabat, rendang pedas ayam kampung Mak Su ni dah siap. Mak Su gandingkan menu hari ni bersama dengan lemang. Okey, memang bertujuan ada hari raya lah. Okey sahabat, Mak Su nak ambil lemang. Okey, lepas tu Mak Su nak ambil rendang. Masya Allah sahabat, sangat wangi. Jom kita rasa. Okey sahabat, Mak Su nak rasa. Okey, Mak Su ambil lemang. Ambil kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sahabat, sangat sedap. Memang sedap. Okey sahabat, kita ambil lemang. Ambil ayam lembut ambil kuah dia. Bismillah. Aduh sahabat, rasa dia sahabat memang secukup rasa. Aroma lengkuas, halia, serai dia semua naik. Sukatan ni Mak Su bagi ni memang cukup, memang ngam untuk satu ekor ayam kampung ni. Sebab kalau kita masak ayam kampung, sukatan dia bahan tu kena lebih sikit. Sebab kita masak ayam ni lama untuk bagi dia empuk. Mak Su ambil masa dalam 3 jam untuk dia betul empuk. Sahabat jangan lupa cuba kat rumah resipi cara orang lama, versi yang tak tumis. Biasa kita buat setelah tumis. Kali ni cuba buat yang versi tak tumis. Memang sedap sahabat. Okey sahabat. Bismillah. Okey sahabat, Mak Su nak jawab soalan daripada sahabat-sahabat yang banyak tanya Mak Su. Kenapa bulan puasa ni Mak Su dah tak masak outdoor macam biasa, selalu masak dekat rumah je kan. Okey, hari ni Mak Su nak jawab. Untuk bulan Ramadan ni Mak Su banyak shoot dekat dalam rumah sebab masa tu sangat terhad kalau Mak Su nak shoot di luar sebab dengan anak sekolah yang balik awal. Lepas tu
dengan keadaan berpuasa dia jadi masa tu sangat singkat, jadi tak cukup time untuk Mak Su shoot dekat luar. Dan malam pula Mak Su untuk ke masjid terawih. Jadi Mak Su shoot ni time-time nak sahur. Macam hari ni Mak Su shoot ni dah dekat pukul 4 pagi. Itulah sebabnya Mak Su dah untuk bulan Ramadan ni Mak Su banyak shoot dekat dalam rumah. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, di kesempatan ini Mak Su nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mak Su nak ucapkan ataupun nak menyusun 10 jari. Mohon maaf. Dia kata sepanjang Mak Su buat video, ada mengguris hati sahabat, ada perkataan Mak Su yang terkasar bahasa, Mak Su menyusun 10 jari. Minta maaf pada sahabat semua. Salam kosong-kosong, okey. Dan Mak Su doakan semoga sepanjang Ramadan ini setiap amalan baik yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.